kami tidak vacuum. Pelakon Atika Suhaimi mengakui pengalaman bergelar ibu benar-benar mengubah cara dia melihat kehidupan, terutama berkaitan anak perempuan dan pengorbanan seorang ibu bapa. Menerusi satu perkongsian di Threads, Atikah atau nama sebenarnya Nur Atikah Mo Suhaimi berkata dia kini semakin memahami mengapa ada ibu bapa yang meletakkan hantaran tinggi untuk anak perempuan mereka apabila tiba waktu mendirikan rumah tangga. Menurut pelakon itu, sebelum ini dia mungkin melihat isu hantaran dari sudut yang lebih santai. Namun semuanya berubah selepas kelahiran cahaya matanya, Mulan. Kehadiran anak perempuan dalam hidupnya membuatkan dia mula memahami naluri seorang ibu yang sentiasa mahu melindungi anak walau dalam apa jua keadaan. Setelah ada Mulan, baru Tika faham kenapa Mama minta hantaran tinggi, tulisnya. Dalam perkongsian sama, Atika turut menasihatkan golongan muda supaya lebih mendengar nasihat ibu bapa dan tidak terlalu cepat menolak pandangan orang tua berkaitan soal perkahwinan serta kehidupan. Young girls, please listen to your parents. Tak ya nak okey sangat cakap hantaran tak perlu semua, katanya lagi. Perkongsian tersebut turut mendapat perhatian ramai netizen yang bersetuju bahawa perasaan seorang ibu hanya benar-benar difahami selepas seseorang itu sendiri melalui pengalaman membesarkan anak. Menurut Atikah, beberapa situasi mencemaskan ketika membawa Mulan bercuti di pantai baru-baru ini membuatkan dirinya semakin sedar betapa besarnya rasa takut seorang ibu terhadap keselamatan anak mereka. Dia berkata walaupun kelihatan tenang di luar, hakikatnya fikirannya menjadi tidak keruan setiap kali berdepan situasi yang melibatkan anak kecilnya itu. Hari ini saja rasa sakit jantung beberapa kali. Saya nampak tenang, padahal dalam otak macam nak gila, luahnya. Atika kemudian berkongsi beberapa kejadian yang membuatkan dirinya panik sepanjang percutian tersebut. Antaranya apabila Mulan tiba-tiba mengalami ruam selepas terkena air laut. Bagaimanapun dia bersyukur keadaan anaknya kembali pulih dengan cepat kerana Mulan masih menyusu badan. Mulan tiba-tiba rasyis selepas kena air laut. Lukili Mulan masih susu badan, terus hilang rasyis, katanya. Selain itu, Atika juga berasa cemas apabila anaknya menangis ketika makan sehingga dia menyangka Mulan sedang menanggung kesakitan. Namun selepas diperiksa, rupa-rupanya lampin bayi tersebut sudah penuh dan perlu ditukar. Rupanya pampers dia penuh. Minta tukar, ujarnya. Tidak terhenti di situ, pelakon berkenaan turut melalui satu lagi detik mendebarkan apabila terlihat seekor semut merah merayap di tangan Mulan ketika mereka sedang makan. Again my heart stupid, katanya menggambarkan perasaan panik yang dialami ketika itu. Paling membuatkan dirinya benar-benar berdebar apabila dia terbaca komen netizen memaklumkan kawasan pantai tersebut mempunyai obor-obor sedangkan dia sebelum itu sudah membawa Mulan snorkeling di kawasan berkenaan. Padahal dari tadi snorkeling dengan Mulan. I feel like sakit jantung tau, katanya lagi. Bagi Atikah, pengalaman-pengalaman kecil seperti skim yang membuatkan dirinya kini lebih memahami kenapa seorang ibu begitu suka melepaskan anak perempuan mereka kepada orang lain suatu hari nanti. Katanya, soal hantaran sebenarnya bukan hanya berkaitan nilai wang semata-mata, tetapi lebih kepada simbol kasih sayang dan betapa berharganya seorang anak perempuan di mata ibu bapanya. Kalau Mulan tanya Tika nanti kenapa Mami minta hantaran tinggi? It's not easy to let go of your girl to someone else, katanya. Tambah Atika lagi, sebagai seorang ibu, perasaan untuk menjaga dan melindungi anak perempuan itu akan sentiasa ada walaupun anak tersebut sudah dewasa dan mempunyai kehidupan sendiri. Ia bukan soal jumlah hantaran, tapi... Kau ingat aku nak lepaskan anak aku macam tu saja ke? Katanya lagi. Luahan jujur Atikah itu mendapat pelbagai reaksi positif daripada netizen yang rata-ratanya memahami perasaan tersebut, terutama dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak perempuan. Ramai juga memuji keterbukaan pelakon itu berkongsi pengalaman sebenar sebagai ibu baharu yang sedang belajar memahami cabaran dan tanggungjawab besar dalam membesarkan anak. Tidak kurang juga yang menganggap kenyataan Atikah mengenai hantaran mempunyai maksud lebih mendalam dan bukan sekadar soal material semata-mata. Bagi mereka,
Hantaran boleh dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan ibu bapa yang telah membesarkan seorang anak perempuan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan sejak kecil hingga dewasa.